sayang. Jom. Abang bawa ni hadiah Okey, ibu dah sudah. Ibu panas ke? Ibu panas ke? Ha? Alamak, tak mata lah pula. Okey. Ui, marah. Dah, air bawa duit tak? Jom. Tolak ya? Jom. Ikut jalan sana. Ha. Sini. Ya, ikut sini lah. Mana-mana je dia punya. Tengah tu tiba dah masuk dewan makan. Apa hal tu makan ni? Okey, jom. Abang, ya, seselu lah ya kena kereta orang. La ilaha illallah. Nanti kalau kena kereta orang kenapa? La ilaha illallah. Cubalah pelan-pelan. Kalau kena kereta orang dah satu hal. Sampai laju lagi dia. Alamak, apa nama dia? Aku tahu nama mak dia tu. Saya dah nampak Abang Hafiz tu. Yelah tu. Saya nampak Abang Hafiz. Assalamualaikum. Salam. Ya. Salam. Pusing. Okey. Okey, terus. Ayah duduk dulu tengok ibu tau. Dah jom. Beg ayah tak apa? Tak payah lah, biarlah. First time bawa ibu ke Gigi Nuri. Salah aja abang gelak mana dia? Tak salah. Ayah salah. Langgar apa? Langgar apa dekat depan bunga-bunga kan. Dia main kena nengok. Mata mana? Ini mata selama-lama betul dah langgar benda ni. Mana satu? Oh tu betul lah. Betul. Ambil kuih ambil. Jangan ambil banyak-banyak. Ambil cupcake ni. Makan apa-apa. Banyak. Abang nak apa? Ni nak? Ni brownie satu. Abang nak? Kita kongsi lah. Tak? Banyak kan tak habis? Karipap ambil dua. Tu ambil dua apa namanya? Alamat kendangan abang ni. Dah. Lagi? Tinggal ni. Ni satu. Satu je cukup. Satu cukup. Banyak pinggan tak habis. Ni satu. Yang satu. Jadi kelapa ni. Macam ni. Tu. Ambil sudu dia. Pisau betul kena pisau. Terpotong nanti. Takut dah tu. Nanti nak nakut ni. Jom. Boleh letak sekali bawa air satu. Abang bawa dulu saya ambil abang nasi. Abang letak air dulu, apa tu abang datang balik tau. Okay. Satu je dululah. Selamat datang yang baru sampai, jemput masuk bang. Jom masuk ya, boleh terus ke meja buffet untuk dapatkan juadah makan tengah hari yang disediakan oleh pihak tuan rumah kita. Kita bersama dengan Dewan Doa pada hari ini untuk majlis raikan cerita pasangan pengantin kita Nur Anissa Diana binti Abdul Rashidin dengan pasangan Diana bin Muhammad Zuhairi bin Mansur. Tengok layar saudara ya, ambil pinggan sendiri, senduk nasi sendiri, tengok lauk mana yang berwarna tu, cari tempat duduk dan selesa, kita suap sendiri ya. Kita layan diri kita. Ini jam semua senang, semua layan diri saudara. Nak makan kena layan diri. Apa lagi kalau bukan kita layan diri kita, tak?
Makan banyak-banyak ya. Jangan lupa minum-minum tambahan disediakan ya. Kita ada aiskrim, ada kuih kalau ada air manis, bihun sup pun ada. Abang balik dah sampai mana ya? Belum? Dah? Sampai dah? Tengah setup. Abang balik tengah setup. Okay. Semua sini. Makan dulu. Okay, setelah makan teruskan menjamu selera. Kita makan apa yang ada selera. Jangan minta apa yang tak ada. Tak semak je dah buat kat luar. Makan sini ya. Ayo tapi tangan. Tu, saya dah cakap. Sini je. Oh, kan ya. Kalau jam rosak pula. Abang tahu, suruh kat mana. Kita makan apa yang ada dan minta apa yang tak ada.
menjamu selera, makan banyak-banyak selera. Jangan malu, jangan sokan, tengoklah apa yang ada kat luar tu. Jangan lupa menu-menu tambahan yang disediakan. Apa balik aiskrim, biosop, kuih-kuih, air panis pun ada ya. Makan selera. Semua untuk kita. Harap semua sekali yang ada di dalam dewan sabar. InsyaAllah. Ada 3 lagi. Hari pun sampai, selamat datang, jemput ya, menyambut selera, tengoklah menu-menu yang disediakan kat luar tu. Makan kenyang-kenyang selera, jangan malu, jangan songkan. Nasi putih ada, nasi minyak ada, rempah air. Kenyang kejap gini. Okey, kembali nak bergerak pula, kita bersama dengan pihak tuan rumah terlebih dahulu ya. Untuk mendapatkan sedikit cerah hati daripada pihak tuan rumah. Penanda okey, sebentar kita standby. Sikit rupuan untuk menyaksikan barakan pengantin. Barakan Raja Sehari. Jom kita tengok pengantin.
Yang lain tu duduk yang ada teks. Alhamdulillah tak bazir. Lembut je abang. Bagi orang lama yang duduk dekat dom ya. Berjalan seiring bersetumpah, samalah cantik, samalah padan. Anak Cina memasang lukah dipasang di Tanjung Selasih. Pasangan pengantin sedang melangkah mari menuju Malika Kasih. Hormati ahli-ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Melayang selindit di atas permata, berbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah berbuka bicara. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Hairul Bakti bagi mengetuai bacaan doa. Dengan segala hormatnya saya bersedia. Mari diberikan tumpuan untuk perarakan masuk Raja Sehari yang akan kita tabahkan untuk menjadi Raja Sehari Melami yang tersedap kita.